Nice at Manggali Lawak. Saya kurang sesuai. 70 lah. Oh dah. Pilih mak. 70,000 marah saya nama kau nak sudah lah. Kau ujang yang menjawabnya. 70,000 payah kini nak dapat awak mak kalau 7,000 tu. Lawak dipilih ya. Lawak kadang matu udang. Lawak kali lawak kuat kali lah. Dah dapat dah mak, udang 70,000 dah dapat dah. Awak kau dapat 70,000 kau awak balik kat 50. Ha? Kalau awak tu sana ini kalau perai tu dapat. Awak payah kini kau payah. Ha? Nak kau lawak nak kau ni. Kamari lah kau nak ni dah. Wah lawak balangau kamari lah. 70,000 udang nak besar. Udang ini 100,000 kilo. Bisa kurang 10,000. Bayar ini penjualan mak. Waduh 70,000 udang sekilo kini yang mau ambil 10 kilo. Untuk makannya. Dia pilih lawak makannya. Bayar. Iya malat. Kalau kapung lawak kau gini namanya udang tu mahal. Pak ada bantu ikut dari jarian lawak. Ha? Dari jarian kali mau tiba ke lawak nanya-nya. Dan cek jangan lah. Ha? Ambo men sana men di lawak dapat dari sehingga matolongan bani lawak baru dapat dari lawak. Nak makannya. Nak lawak orang atau kemari lah. Dapat raya nak dolo tangko asal surang kalau ni. Apa? Sudah apa? Yang macam apa? Lawak kau menanci itu merah tu yang. Mari lah. Lawak nama tu. Lawak suatu. Lawak, ikut apa lawak Boris? Mana ni? Siap. Lawak gambolo. Udang 100 sekilo. Kalau kami sekilo di korting 10,000, 90,000 saja. Buat 70,000 ya dapat dah. Mahal. Seluruh dobe mahal tu. 10,000 serampe. Hari rayo alasan rayo je. Naninyo modalnya 8,000 serampe. 5,000 serampe. Dijual ke orang 10,000 serampe. Nak sampai kayunya tu. Dan turun kini kerambianya. Baru akan urusan tu. Res, kamu ada yang tu. Lawak ni. Lagi lagi. Dah, kalau ada orang menjual lawak ni kitchen, makan lawak tu macam cacing awak ya. Aku lawak ini. Iyalah. Wah, lah dari kejadian kali mau menjual lawak dah lah ya. Wah, seorang lawak kau. Kalau nak garam ni pasal apa? Pak. Oh, Pak. Benar perai. Tak ada kau dong. Ambilan mula awak Boris. Tadi yang mula apa nak ibu apa? Mana? Yang baru ni kau. Ikut pak alo baru ni aku. Pilih. Ayam mahal. Mangake yang mahal tu. Kalau beli tu. Ini nak murah-murah salah. Nak talok makan je ayam tu. Apa lawak ini? Makan je ayam di kaki je nasi. Kamari lah. Nangka banyak-nya. Nak makan lemak bau usah tangan ni pakai ikut dah makan apa. Kayu ada lo aja lah jaga orang ni siapa dah sini. Kayu semua balik. Makan je ayam ada kaki. Sajak rayo matola rusak dari limau kejadian ke lawak. Lawak apa? Baras kilo. Wah mahal mana lo kok? Dan yang lainnya apa lawak ini? Lawak anu macam. Apa kak? Aku ada kan lawak ada mana? Lima saja. Awas sulit terus. Ni kurang. Mau kau nak tahu juga. Begitu harus dijual cepat, harus Tengah nak? 25. Hah? Enggak dapat kak. Sekarang musim badai di laut kak. Payah simpan. Badai itu apa? Bedai nanti bantai bang anginnya tu kencang kan. Wang bertanya orang deh. Urang lah doang tu. Lawak kau urusan ambo jadi so. Tapi kurti itu. Yang ini 20 besar. Bedai. Yang ini mbak. Dipilih yang tengah tegang ini mbak. Kalau yang lelai itu lama tu. Hah? Oh kasih 15,000 aja. Kan tolonglah biasa ya kalau dapat timbang tu jangan ucek. Timbangan mereka kurang-kurangan.
Dia lah telah dia sudah tak kurang. Potong berapa kak? 3 bungkus ris. Nangka balawak, nangka banyak kembali lah. Dipilih. Gadang mato, sisiak, udang, kambolo, tongkol, sisiak apa? Itu sisiak nama? Sisiak kambojo. Iku malah kuan jaga di sana, kau tapi di sana kulira lo. Tang lebih lawak lebih. Berapa ini? Tidak pun dua. Oh iya kok. Woi, banyak coba dia ya Rizal. Kasih ya kak. Jangan nasi kok kak. Allah ini, latihan mo.